Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi Zulfikar Ketiau dengan pasutnya apa? Tentulah you pasut tambahannya bukan senang nak jadi Sarawak. Ini kami baraan ke rumah Pak Haji Usman, rumah imam kita saudara ini dia. Ini ada juga Pak Ustaz kita, Pak Ustaz muda kita sawal dia sikit akhbar saudara. Ini dia kita lanjutkan budak tu belum baca doa lagi saudara dah tengok. La ilaha illallah dah makan dah saudara tapi alhamdulillah jangan sampai sesedap makannya saudara makanlah puan-puannya rumah masih panjang lagi saudara. Ini lepas kita lanjutkan ke rumah yang berikutnya saudara. Ini dia saudara rumah yang berikutnya. Kalau tempat kami macam ginilah kondisi baraannya saudara kalau tempat Miko macam mana tulis di komentar. Ini dia kita berbual dengan konten kreator kali ni. Cik ada apa kata-kata hari ni? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Kawan semua. Silakan kita bersilaturahmi hari ini. Yo, itu mantap. Lepas kita dengar konten kreator ni bercakap, kita lanjut lagi baraan saudara. Ini dia kita lanjut ke rumah yang berikutnya tempat tadi ketua tunjukkan lokasi rumahnya saudara. Inilah rumah. Lepas itu berbaris pula budak ni dapat duit akhir lagi biasin kita saudara. Jangan bergebut. Jangan bergebut. Kalau bergebut tak dapat bagian. Usah dia berikan biasin kalau budak ni bergebut. Biar beratur betul. Ini tak beratur-atur bergebut pula saudara. Itu pula kadang tu memang kalau tempat ketua macam ginilah kalau nak bagi akhir saudara. Walaupun sikit, walaupun tak banyak saudara, yang penting budak ni semangat selalu. Itu pula kadang tu bukan budak-budak aja, orang berbesar pun minta THR saudara. Itu pula kadang tu kalau tempat ketua tu saudara. Macam gila kemeriahan Aidil Fitri saudara kalau tempat ketua baraan macam ginilah suasana dia. Teringat kalau tempat Miko macam gini juga saudara. Tulis di komentar. Itu pula kadang tu saudara. Itu pula kadang tu jangan kita takut berbagi. Ini dia budak ni dapat tengok Miko. Gembira hati dia. Itu pula kadang tu. Inilah kegembiraan yang kita hendakkan. Lepas berbagi THR tu, lepas itu dilanjutkan rumah ketua saudara. Dengan passwordnya apa? Tentulah you password tambahannya bukan senang nak di Sarawak. Ini rumah ketua yang baraan ni saudara. Ikut dia kondisi tempat ketua. Kalau rumah ketua baraan tengok, alhamdulillah saudara datang juga orang ni ke rumah ketua. Itu pula kadang tu sudah lama ketua ngikut orang ni datang orang ni ke rumah ketua. Itu pula kadang tu macam-macam ragam saudara. Kalau orang ke rumah ketua ni sadarankan lagi saudara. Ramai lagi belakang tu belum datang ke rumah ketua saudara. Inilah kondisi rumah ketua saudara. Itu pula kadang tu datang pula Dani saudara. Alhamdulillah saudara. Ramai juga orang datang rumah ketua ni saudara. Itu pula ini orang am kita saudara. Itu pula kadang tu. Ini kawan kita ada follower kita yang di TikTok, di Facebook dan di mana-mana saudara. Itu pula kadang tu saudara. Macam-macam ragam tempat ketua ni saudara. Kau tengok betul-betul saudara. Ini kondisi kat rumah ketua memang macam ini. Banyak pokok pinang, pokok apa ni saudara. Jangan diherankan. Ini mbah dukun tempat kami saudara. Itu